Bangsa mana nak sembahyang jemaah pun tak boleh, sembahyang pun tak boleh. Allah Ta'ala royak dah. Berlaku sedemikian itu adalah kerana tangan-tangan manusia. Kerana perangai-perangai popokmu. Kerana perangai-perangai popokmu. Maka aku datangkan sedemikian rupa. Sebab itu yang pertama sekali kena fikir bab masalah sembahyang. Carilah jalan, kaedah dan sebagainya. Kumpullah remaja-remaja, asal kau jangan lari daripada kaedah syariat Allah Ta'ala, supaya ingat pada Allah, ingat kau sembahyang, ingat kau dosa pahala. Approach pendekatan itu pelbagai-bagai. Syabas dan tahniah pada murabbi, khususnya di Terengganu, murabbi Ustaz Hadaidruh. Boleh mengumpulkan remaja-remaja demikian. Tak mampu dia nak paksa semaya sore. Sekurang-kurangnya mendengar kuliah. Mesej tu siapa tuan-tuan? Cuma memerlukan taufik hidayah Allah Ta'ala sahaja. Duduk 3 bulan lagi kerja kila lain pula. Pak balik pula. Apa pula balik tu? Hak ni lagi paruk yo, jemaah pun tak boleh. Sedar ke kita tuan-tuan? Baru jadi token syarikat, baru jadi token kilang, tak boleh semaya dah anak kita, tak boleh jemaah dah anak kita. Cuba bayar jadi token negeri, cuba bayar jadi token negara. Boleh faham tuan-tuan ya? Tak mikir lagi kita. Bapa yang Allah Ta'ala datang ke sedemikian rupa? Bapa Allah Ta'ala tak bagi pertolongan pada kita? Cuba kita cek tengok. Allah Ta'ala hina ke kita sampai gitu mau. Dalam kuliah hamba buat contoh pasal menghamba ni dibesarkan di Bandar Kota Baru. Jambi hamba kecil-kecil. Tandah cukup tandah kita Piramli. Bila buat najis jatuh dalam beledi bawah tu. Dini hari pukul 4:30 pagi. Tawaupek. You know tawaupek? Eja kok Jawi tawaupek. Topek lah. Kerja dia, popok dia ke ni? Nak Jawi nganda, beledi so belakang, kanda. Najis tarik. Kita tahu dojo ni Sultan Kelantan, apa ni Sungai Kelantan. Jalan Gajah Mati yang Kelantan. Orang Melayu tak buat kerja tu. Allah Ta'ala tingkatkan martabat orang Melayu. Pasal apa? Pasal ilmu agama, iman kuat, pengajian, tok lebar, tok guru, hebat-hebat. Allah Ta'ala tak ida. Hari ni muslimin muslimat, bangsa mana duk lak cumi di McDonald, bangsa mana duk pikul barang di Eko Jaya kena serupa semacam, bangsa mana nak sembahyang jemaah pun tak boleh, sembahyang pun tak boleh. Allah Ta'ala royak dah. Berlaku sedemikian itu adalah kerana tangan-tangan manusia. Kerana perangai-perangai popokmu. Kerana perangai-perangai popokmu. Maka aku datangkan sedemikian rupa. Sebab itu yang pertama sekali kena fikir bab masalah sembahyang. Carilah jalan, kaedah dan sebagainya. Kumpullah remaja-remaja, asal kau jangan lari daripada kaedah syariat Allah Ta'ala, supaya ingat pada Allah, ingat kau sembahyang, ingat kau dosa pahala. Approach pendekatan itu pelbagai-bagai. Syabas dan tahniah pada murabbi, khususnya di Terengganu, murabbi Ustaz Hadaidruh. Boleh mengumpulkan remaja-remaja demikian. Tak mampu dia nak paksa semaya sore. Sekurang-kurangnya mendengar kuliah. Mesej tu siapa tuan-tuan? Cuma memerlukan taufik hidayah Allah Ta'ala sahaja. Bila pergi kuliah di Bacok, satu approach pendekatan baru yang satu masjid buat. Dia jemput hamba kuliah perdana maghrib. Dia tak buat di masjid dia. Dia pasal kemah bertelan sebelah masjid dia tu pada bola. Macam pesta. Semaya bawah kemah tu. Bila kuliah maghrib,
Hak semayang main. Hak tak semayang main dengar juga. Datang motosikal dalam gelak lah apa gini. Hak paling mustahak sekali mesej kita siapa? Mesej kita siapa? Kita nak ayat bila mu tak semayang gini jadinya. Bila semayang gini jadi. Bila mu mati dalam keadaan mu tidak semayang, kematianmu tidak terjamin mati dalam Islam. Rojok kitab Tanbihul Ghafilin dalam bab fi uqubatin nari kisalah. Dalam kitab tu kata kematianmu tidak terjamin mati dalam Islam kalau mu mati dalam keadaan mu tak semayang. Kita nak ayat gini kau. Berdoa pada Allah Ta'ala campurkan taufik hidayah pada mereka. Kerja kita tolong ayat ya. Kita ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idznih wa sirajan munira. Muhammad, kerjamu tukar ayat, tukar sarah, tukar keluh, tukar dakwah, tukar ajak bi'idznih dengan izin aku. Dengan izin aku. Membuat program, program kau ni nak ayat. Kerja membuat. Dah membuat siapa kau beribu-ribu orang mari. Dah kalau aku tidak izinkan orang tu untuk sembahyang, nak buat mana? Nak buat mana? Tak saudara ambil kerja aku lah. Membuat kerja mu. Yang pertama. Yang kedua dia kata, bekal mung dia kata, mu nak musafir ni daripada alam dunia ke alam barzah, iaitu kalau mu nak pergi Mekah mengguna pitih, nak beli tiket, nak sewa hotel sana, bayar gotu bayar goni, pitih belaka. Mu nak pergi ni pun bawa pitih juga. Bila mu ada pitih, mu beli gotu, beli goni, tak ada pakaian pun boleh beli, tak ada makanan, mu tak bekal makanan pun boleh beli. Pitih. Mu duduk atas dunia. Tapi bila mu berpisah, mu bermusafir daripada alam dunia ke alam barzah, alam kubur, nama dia sedekah. Nama dia sedekah. Mu berberkalkan dengan sedekah. Kerana dengan sedekah itulah boleh jadi bentengmu, boleh membantumu. Kalau mau duduk di padang mahsyar dengan sedekahmu ni lah, mu boleh beli air batu pasal panas lajuk. Dengan sedekahmu ni lah, pitih mu sedekah ni lah, mu boleh beli payung pasal di padang mahsyar panas lajuk. Sekarang ni mu tanya dirimu, berapa banyak dah sudah mu bersedekah untuk simpananmu ke alam seterusnya. Nampak? Ni mu dah sedekah seria, apa mu dah baluk asal kau ikhlas, asal kau ikhlas. Maya aku bodoh kau, mu kena kau. Seria asal kau ikhlas. Nak ayat siapa dia? Aku tahu mu kena kau. Tapi kalau kakak lain, kau kakak lain. Maha sikit tak apa. Asal branded, tahan lama. Dunia mu. Ni supaya masjid malam ni. Ustaz tolong umum kutipan tabung sumpangan bagi pengurusan masjid untuk nasib. Tabung telah disediakan di setiap ruang solat muslimat dan muslimin. Apa kat apa? Tubik kok pitu hak tak ada tabung tu senang. Dak sungguh amat tolong ajar nak gitu. Yang tubik kau orang letak. Aku bukan tak sedekah tak ada tabung tepi tu. Tubik kau tu. Kalau masjid-masjid lain ada budak jalan tu. Hak tu tak nak lari dah lah. Ni kok tabung cidik set ni. Amat tolong ayat dah tu. Yang mengikuti live Ustaz malam ni pun, Ustaz berada di Masjid Gong Tuk Nasib, Kuala Terengganu eh. Dia memerlukan sedikit keuangan pasal untuk menambah ruang solat muslimat dan muslimin. Pasal masjid ni masih lagi memerlukan ruang untuk muslimat. Jadi siapa-siapa yang nak infakkan, ada nombor akaun ke? Ada. QR pun boleh tak? Tolong transfer ya. QR. 10 riyal sore ya, tak sedut banyak. Mau kecek dengan popok ni dah modal dia ya. 10 riyal sore ya, sejik tak mari dah. Pas dekah budak juga pas gapo kita ni. Nak ayat ni. 10 riyal sore.
Pasal selalu yang mengikuti live ni, kalau hak amor tu sampai beribu-ribu. Dah kalau lah kata 10,000. Kalau 10 biasa kan? Lebih pada tu boleh buat nak ayat itu tuan-tuan. Ni bekalan kita nak berpindah, nak bermusafir ke alam kubur. Pasal duk kedekut lah tuan-tuan. Murabi Ustazah Haidrul Hayat dah. Janggut sampai Kelata. Wasebeh sama besar dengan belagu. Semaya lekuk dahi. Kedekut tak bang syurga mu. Tu email tak ayat awal tak bawa pitih kali ni. Saat ngejang bawa, saat ngejang. You know saat ngejang? Nah. Sedekahlah untuk membersih harta, mendapat keberkatan, menghapus dosa dan mendekati diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu ambil contoh kayak gini tuan-tuan. Kita simpan pitih dalam tabung haji. Bukan pitih tabung haji. Pitih kita. Tabung haji dia mau tolong pegang pitih kawan. Kawan nak pergi guna bila kawan nak pergi Mekah, kawan nak pergi Madinah. Dia mau tolong pegang pitih kawan. Nampak? Pun bila kita pergi Mekah, Madinah, tabung haji atas perawan dia. Dia duduk bawah lobi hotel. Kita pun turun nak draw, nak ambil pitih. Pegawai tabung haji kata, Pak Cik Haji nak ambil berapa? 1,000, 2,000, 3,000. Ambil Pak Cik Haji, pitih Pak Cik Haji. Sudah kelip Mekah, pun pakat sekelamin. Kita pergi tabung haji ya, pagi esok. Lagi waktu habis habis dah pitih. Tak sesipir tabung haji. Pegawai tabung haji kata, Pak Cik Haji mayuk ke dia? Nak mari waktu ambil pitih belakang dia, Pak Cik Haji gidah Mekah. Bapa Pak Cik Haji, dia tak apa, Pak Cik Haji nak simpan sendiri. Tabung haji tak kata satu, isi borang ada dah. Kita buat tu, menggah kita. Tapi pengurusan tabung haji diurus tadbir oleh orang yang ada idea, ada kreativiti, ada pengetahuan, ada wawasan. Dia guna pitih kita tu, dia laburkan, dia beli lada sawit, dia buat hotel-hotel, dia gunakan untuk perniagaan yang diharuskan oleh syarak. Pun boleh keuntungan, akhir tahun dia bagi dividen. Dia bagi dividen. Pitih kita ada 10,000, pun pergi cek-cek tengok ada 12,000. 12,000. 2,000 dividen. Begitu juga simpan pitih dalam tabung masjid. Bukan pitih masjid dah. Bukan pitih masjid. Pitih kita. Tapi oleh kerana masjid diurus tadbir oleh pengurusan yang profesional, ada idea, ada kreativiti, ada knowledge, ada wawasan, dia guna pitih kita tu, dia laburkan dalam program-program. Dia laburkan dalam infra, kemudahan-kemudahan asas supaya mesra jemaah, mesra musafir. Dia gunakan untuk pengurusan. Di masjid ada kerani, ada media, ada gotu, ada gani. Pun bila kita mati, nekat wak mari 5,000. Wak mari 5,000. Kita kata, tak, pitih hamba 3,000 ya. Betul, pitihmu 3,000. 2,000 lagi keuntungan. Kerana pitihmu dicairkan untuk manfaat orang ramai. Nampak? Tak tahulah, kata nampak lagi. Malam ni minta semengen ni seraman ni kata oleh 10,000. Oh. Amo tengok selo, amo tahu jenis orang pitih banyak ada. Kalau jenis orang tak ada pitih ke sarok selo lain. Ni selo orang pitih banyak ni. Alik tabir ni tak saduk mikir. Cabut hak ada tekuk, hak di telinga, hak di kena pun boboh. Baiklah nak buat kau dia di masjid pun. Nak bila. Esok Allah Ta'ala bui lebih pada tu lagi. Cabut. Paklik rumah minta lain pula dengan tok laki. 2 bulan tok laki tak bangun tidur. Kakak tu nya puka guano. Malam tu bening kawan habis bagi kemahnya boboh dalam karun nak gitu. Allah paklik minta pula nak gitu. 2 bulan kawan main.